Pernahkah anda rasa terperangkap? Seolah-olah anda mengulangi hari yang sama, tahun yang sama, dengan masalah yang sama, tidak kira betapa kuat anda mencuba untuk berubah. Anda menetapkan matlamat, anda membuat azam, tetapi entah bagaimana anda kembali ke titik permulaan, seolah-olah ditarik oleh daya gaib yang tidak dapat dilihat. Bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa daya itu bukanlah nasib atau takdir, tetapi satu salah faham yang mendalam tentang sifat realiti itu sendiri? Bagaimana jika perangkap terbesar bukanlah keadaan luaran anda, tetapi pemahaman anda tentang masa? Kebanyakan kita diajar untuk melihat masa sebagai sebatang jalan lurus. Ada masa lalu di belakang kita, masa kini di mana kita berdiri, dan masa depan yang terbentang di hadapan. Dalam pandangan ini, kita adalah pengembara yang berjalan di atas satu laluan, berharap masa depan akan lebih baik daripada masa lalu. Kita cuba mencipta masa depan yang lebih baik dengan bekerja keras pada masa kini. Tetapi fizik kuantum, sains yang paling asas dan terbukti tentang alam semesta, mendedahkan gambaran yang sangat berbeza dan jauh lebih berkuasa. Ia menunjukkan bahawa masa linear adalah ilusi, satu persepsi terhad manusia. Sebenarnya, semua kemungkinan masa, setiap versi kehidupan yang boleh anda bayangkan, sudah wujud serentak dalam satu medan tenaga dan maklumat yang luas yang dipanggil medan kuantum. Versi diri anda yang sihat, kaya, bahagia dan disayangi bukan sesuatu yang perlu anda cipta dari kosong. Versi itu sudah wujud sekarang sebagai satu potensi dalam medan kuantum, menunggu untuk anda pilih. Ini adalah idea yang paling radikal dan membebaskan. Anda tidak mencipta realiti anda dari masa ke masa. Anda memilih realiti anda dari medan kemungkinan yang tidak terhingga pada setiap saat. Persoalannya bukan lagi bagaimana untuk membina masa depan yang lebih baik, tetapi bagaimana untuk memilih dan menghuni garis masa yang lebih baik yang sudah pun ada. Jawapannya terletak pada sesuatu yang anda miliki sepenuhnya kawalannya. Tenaga anda, frekuensi anda, getaran anda. Setiap pemikiran yang anda fikirkan, setiap emosi yang anda rasakan, memancarkan tanda tangan elektromagnet yang unik. Tanda tangan ini adalah isyarat yang anda hantar ke medan kuantum. Medan itu, seperti cermin gergasi, tidak menilai. Ia hanya memadankan getaran anda dengan realiti yang bergetar pada frekuensi yang sama. Jika anda sentiasa bergetar dengan perasaan kekurangan, kekecewaan atau ketakutan, medan kuantum tidak mempunyai pilihan selain memberikan anda realiti yang sepadan dengan getaran itu. Anda bukan dihukum, anda hanya menerima padanan yang sempurna untuk isyarat yang anda pancarkan. Jadi perubahan sebenar tidak berlaku dengan mengubah dunia di luar anda. Ia berlaku dengan mengubah isyarat yang anda hantar dari dalam diri anda. Anda perlu belajar bagaimana untuk memilih garis masa baharu dengan secara sedar mengubah frekuensi dalaman anda. Cabaran terbesar untuk memilih realiti baharu terletak pada satu tempat, identiti anda. Siapakah anda? Bagi kebanyakan orang, jawapan kepada soalan ini adalah cerita yang dibina daripada kenangan masa lalu. Anda adalah jumlah keseluruhan pengalaman, trauma, kejayaan dan kegagalan anda. Identiti ini hidup dalam minda separa sedar anda yang menurut ahli neuroscience mengawal 95% daripada pemikiran, tingkah laku dan tindak balas emosi anda setiap hari. Minda separa sedar anda tidak tahu perbezaan antara pengalaman sebenar dan emosi yang dibayangkan. Apabila anda bangun setiap pagi dan perkara pertama yang anda lakukan ialah mengingati masalah anda sedang mengaktifkan litar saraf dan kimia badan yang sama seperti semasa masalah itu berlaku. Anda secara literal memulakan hari anda dengan menghidupkan semula masa lalu. Badan anda sebagai minda separa sedar menjadi ketagih secara kimia kepada emosi tekanan, kebimbangan atau rasa tidak layak. Jadi, walaupun minda sedar anda, 5% itu,
mahukan perubahan, kesihatan atau kelimpahan badan anda, 95% itu secara automatik menarik anda kembali ke garis masa yang biasa kerana ia diprogramkan untuk emosi masa lalu itu. Inilah sebabnya mengapa perubahan terasa begitu sukar. Anda sedang melawan 95% daripada diri anda yang telah dihafal untuk menjadi orang yang sama setiap hari. Untuk memilih garis masa baharu, anda perlu memecahkan ketagihan emosi kepada masa lalu dan mengajar badan anda secara emosi bagaimana rasanya masa depan yang anda inginkan. Jadi, bagaimana kita melakukan peralihan ini? Kuncinya terletak pada satu prinsip paling aneh dan berkuasa dalam fizik kuantum, kesan pemerhati. Eksperimen seperti eksperimen Dewey celah menunjukkan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan semua kemungkinan serentak sehinggalah ia diperhatikan. Apabila seorang pemerhati memfokuskan perhatiannya, gelombang kemungkinan itu runtuh menjadi satu peristiwa atau zarah tunggal. Anda adalah pemerhati realiti anda. Di mana anda meletakkan perhatian anda, di situ anda meletakkan tenaga anda. Jika perhatian anda sentiasa tertumpu pada kekurangan dalam akaun bank anda, pada kesakitan di badan anda, atau pada kesunyian dalam hidup anda sedang menggunakan tenaga pemerhati anda untuk terus-menerus memilih dan menghidupkan semula realiti tersebut. Anda sedang meruntuhkan gelombang kemungkinan yang sama berulang kali. Untuk memilih garis masa baharu, anda mesti menarik perhatian anda daripada realiti semasa anda yang tidak diingini dan meletakkannya dengan sengaja pada realiti masa depan yang anda inginkan. Tetapi ini bukan sekadar angan-angan. Kuncinya adalah untuk menggabungkan niat yang jelas, pemikiran tentang apa yang anda mahu dengan emosi yang tinggi, perasaan seolah-olah ia sudah berlaku. Apabila anda boleh merasakan rasa syukur untuk kelimpahan sebelum ia muncul, kegembiraan untuk kesembuhan sebelum ia berlaku, atau kasih sayang untuk pasangan sebelum anda bertemu dengannya, anda sedang menjana isyarat elektromagnet yang baharu. Anda sedang menghantar frekuensi yang berbeza ke medan kuantum. Anda sedang mengajar badan anda bagaimana rasanya masa depan itu. Amalan ini menghayati keadaan hasrat yang telah tercapai adalah tindakan memerhati yang meruntuhkan kemungkinan baharu menjadi realiti anda. Mari kita mendalami konsep penjelmaan ini kerana di sinilah keajaiban sebenar berlaku. Fikirkan tentangnya seperti ini. Setiap garis masa selari mempunyai versi diri anda yang berbeza dengan corak pemikiran, kepercayaan dan keadaan emosi yang berbeza. Versi diri anda yang berjaya tidak berfikir atau merasa seperti versi diri anda yang bergelut. Versi yang sihat tidak mempunyai keadaan biologi yang sama seperti versi yang sakit. Untuk beralih ke garis masa baharu, anda tidak boleh membawa diri lama anda bersama. Anda perlu menjadi orang itu sekarang. Ini melampaui pemikiran positif. Anda boleh mengulang afirmasi sepanjang hari. Tetapi jika badan anda masih bergetar dengan keraguan, ketakutan atau rasa tidak layak, anda berada dalam keadaan tidak koheren. Fikiran dan badan anda menghantar isyarat yang bercanggah. Fikiran anda berkata ya, tetapi badan anda berkata tidak. Medan kuantum menerima kedua-dua isyarat ini dan hasilnya adalah lebih banyak perkara yang sama, keadaan yang tidak menentu. Koheren adalah apabila pemikiran dan perasaan anda sejajar. Apabila hati dan minda anda bekerja dalam kesatuan. Apabila anda boleh memikirkan masa depan yang anda inginkan dan seluruh tubuh anda bertindak balas dengan emosi yang tinggi, anda mencapai keadaan koheren. Dalam keadaan ini, anda menjadi magnet yang kuat, menarik realiti yang sepadan dengan getaran bersatu anda. Ajaran kerohanian kuno telah mengetahui perkara ini selama beribu-ribu tahun. Mereka menyebutnya iman, bukan harapan buta, tetapi keadaan mengetahui dan merasakan sesuatu sebagai benar sebelum ia dapat dilihat dengan mata kasar. Neuroscience kini mengesahkan ini
menunjukkan bahawa apabila kita mengalami emosi yang tinggi seperti rasa syukur dan kasih sayang, jantung kita menghasilkan medan magnet yang koheren yang boleh diukur beberapa kaki dari badan kita. Medan ini adalah sebahagian daripada isyarat yang kita siarkan ke alam semesta. Menjadi bukan hanya menginginkan, adalah kunci untuk membuka pintu kepada realiti selari yang anda pilih. Bagaimanakah anda mengintegrasikan ini ke dalam kehidupan harian anda? Ia bermula dengan membuat pilihan yang sedar untuk berhenti menjadi mangsa masa lalu anda dan mula menjadi pencipta masa depan anda. Amalan ini memerlukan disiplin dan niat. Daripada mencapai telefon anda sebaik sahaja bangun tidur dan membiarkan dunia luar menentukan perasaan anda, ambil masa 15 hingga 20 minit untuk diri sendiri. Duduk dalam keadaan senyap, tutup mata anda dan secara sedar putuskan hubungan tenaga anda daripada realiti semasa anda. Kemudian tanya diri anda, apakah perasaan yang akan saya rasai jika impian saya menjadi kenyataan sekarang? Adakah ia kegembiraan, kebebasan, kesyukuran, kekuatan? Jangan hanya memikirkan perasaan itu, hayatinya. Rasakannya dalam setiap sel badan anda sehingga anda mula berasa lebih baik daripada keadaan luaran anda. Ini adalah latihan mental dan emosi anda. Anda sedang memasang perkakasan neurologi baharu dan mengkondisikan semula badan anda kepada minda baharu. Lakukan ini setiap hari. Sepanjang hari anda, tetapkan peringatan untuk memeriksa keadaan dalaman anda. Adakah anda telah kembali kepada program lama? Jika ya, jangan hukum diri anda. Cuma ambil nafas dalam-dalam, ingat semula perasaan masa depan anda dan kembali ke keadaan itu. Semakin kerap anda dapat mengekalkan keadaan perasaan ini, tidak kira apa yang berlaku di sekeliling anda, semakin cepat anda akan melihat realiti luaran anda mula berubah untuk memadankan dunia dalaman anda. Sekarang saya ingin anda mengambil tindakan. Di ruangan komen di bawah, kongsi satu perasaan yang mewakili masa depan ideal anda. Adakah ia kelimpahan, kesihatan, kasih sayang? Dengan menuliskannya, anda membuat satu pengisytiharan kepada diri sendiri dan alam semesta. Satu cabaran besar yang akan anda hadapi dalam perjalanan ini ialah keraguan dan ketidaksabaran. Anda mungkin mengamalkan keadaan baharu ini selama beberapa hari atau minggu, tetapi kemudian anda membuka mata dan melihat realiti 3D anda masih kelihatan sama. Akaun bank masih sama, laporan doktor masih sama. Di sinilah kebanyakan orang berputus asa. Mereka berkata ini tidak berkesan dan mereka kembali kepada keadaan emosi lama mereka, dengan itu mengukuhkan garis masa lama. Anda mesti faham bahawa terdapat jeda masa antara perubahan tenaga anda dan manifestasi fizikalnya. Medan kuantum bertindak balas serta-merta kepada perubahan frekuensi anda, tetapi ia mengambil masa untuk tenaga menyusun semula jirim ke dalam corak baharu. Bayangkan anda menanam benih. Anda tidak menggalinya setiap hari untuk melihat sama ada ia tumbuh. Anda menyiramnya, memberinya cahaya matahari dan mempercayai bahawa proses pertumbuhan sedang berlaku di bawah permukaan. Begitu juga apabila anda memegang perasaan masa depan anda sedang menyiram benih realiti baharu anda. Deria anda hanya boleh melihat apa yang telah termanifestasi berdasarkan getaran masa lalu anda. Anda mesti berhenti mempercayai deria anda lebih daripada anda mempercayai visi dalaman anda. Anda mesti jatuh cinta dengan masa depan anda lebih daripada anda terikat dengan masa lalu anda. Apabila keraguan muncul, akuinya, tetapi jangan berikan tenaga anda kepadanya. Anggap ia sebagai sisa gema dari garis masa lama. Ucapkan terima kasih kepadanya kerana cuba melindungi anda dan kemudian dengan sengaja kembalikan fokus dan perasaan anda kepada realiti yang anda pilih. Ketekunan dalam keadaan perasaan baharu ini, walaupun tiada bukti dalam dunia luaran, adalah ujian iman yang muktamad
dan langkah terakhir sebelum anjakan kuantum berlaku. Mari kita simpulkan semuanya. Anda tidak hidup di sepanjang satu garis masa yang telah ditetapkan. Anda berada di tengah-tengah lautan kemungkinan yang tidak terhingga dan anda sentiasa memilih realiti anda pada setiap saat melalui getaran pemikiran dan perasaan anda. Masa lalu anda tidak menentukan masa depan anda, melainkan anda hidup di sana secara emosi. Kuasa anda tidak terletak pada bergelut dengan keadaan luaran, tetapi dalam menguasai keadaan dalaman anda. Anda mesti menjadi versi diri anda yang anda ingin jadi di sini dan sekarang. Ini dilakukan dengan secara sedar memilih pemikiran dan perasaan yang sepadan dengan realiti masa depan yang anda inginkan dan memegangnya sehingga ia menjadi keadaan biasa anda. Ini bukan tentang menafikan realiti semasa anda, tetapi tentang tidak memberikannya semua perhatian dan tenaga anda. Anda mengakui di mana anda berada, tetapi anda meletakkan visi, semangat dan tenaga anda pada tempat yang anda tuju. Ini adalah gabungan fizik kuantum dan ajaran kerohanian kuno. Ia adalah sains dan seni penciptaan secara sedar. Anda mempunyai kuasa untuk mengubah hidup anda dengan cara yang mendalam. Berhenti menunggu dunia berubah, jadilah perubahan itu. Mulai hari ini, komited untuk mengamalkan perasaan hasrat anda yang telah tercapai setiap hari, jadikan ia lebih nyata daripada apa-apa pun. Tonton bagaimana medan kuantum menyusun semula dunia di sekeliling anda untuk memadankan siapa anda telah menjadi. Anda bukan mangsa keadaan anda. Anda adalah tuan kepada tenaga anda dan oleh itu arkitek realiti anda. Perjalanan untuk mengingati siapa diri anda sebenarnya bermula sekarang.